Okay, Assalamualaikum guys. Jadi hari ini 29 hari bulan, hari Sabtu, kita meneruskan misi korang di dua buah tempat, iaitu Kampung Semelur dan juga Kampung Pulau Tujuh. Jadi perjalanan untuk sampai ke sini, kedua-dua belah kampung ini agak mencabar kali ini, kerana kami perlu jalan di jalan yang off-road macam ni. So keadaan trek kali ni pun agak ekstrim, disebabkan sebelum kita masuk ke kampung ini cuaca hujan yang tak berhenti. Jadi agak mencabar di sini, dan ada juga celopi kami ataupun kenderaan kami yang tak lepas untuk pergi ke kampung ni. Tapi dengan bantuan logistik daripada 4x4 Ipoh, mereka tarik beberapa kereta yang tak lepas tu untuk naik ke atas. Jadi terima kasih tim 4x4 Ipoh. Jadi keadaan yang macam ni memang kami dah jangka, dan kami telah bersiap sedialah untuk kita pergi ke kampung-kampung ni. Pada sekarang ni, pagi ni kita orang berada di Kampung Semelur. Kami akan menyantuni seramai 51 ketusi rumah untuk kami agihkan bakul makanan sempena bantuan Kembara Terhujung Yayasan Food Bank Malaysia. Jadi sekarang ni anak-anak kita pun kita tengah bagi ada sumbangan tambahan daripada industri, coklat, gula-gula dan sebagainya untuk diorang menikmati di rumah ataupun di mana-mana. Okey, so sekarang ni kita tengah load in ke dalam surau, kemudian kita akan teruskan dengan agihan. So let's go. Rasul bin Amr. Guys, sekarang kita angkat Pulau Tujuh. Sekarang macam inilah situasinya. Kami tengah buat pendaftaran dahulu, dan tak lama lagi kita akan panggil nama sikit seorang untuk diorang ambil barang-barang sumbangan daripada TikTok ni. Jadi barang-barang sumbangan yang diorang akan bawa pulang adalah beg makanan asas, beg warna biru, beg IKEA, kemudian beras 10 kilo. Jadi di sini kami akan menyantuni seramai 39 ketua isi rumah. Sekarang ni tengah ramai anak-anak pun kita ada bagi gula-gula sikit untuk meraihkan diorang hari ini. Okay, so jom kita tengok macam cara agihan dia. Let's go. Okey, jadi kita akan teruskan sesi agihan. Anak lelaki Harun diakui. Dan yang terakhir, Syam bin. Okay guys, so alhamdulillah semua barang sumbangan telah selesai diagihkan di Kampung Pulau Tujuh, di mana 39 ketua isi rumah telah mendapat manfaat daripada sumbangan ini. Jadi sumbangan ini pun daripada TikTok. Terima kasih kepada penyumbang, terima kasih kepada bantuan logistik daripada 4x4 Ipoh, dan tak lupa juga sukarelawan kuat daripada Yayasan Food Bank Malaysia dan kaki tangan Yayasan Food Bank Malaysia. Jadi beginilah bantuan terhujung kami untuk tahun 2025. Jadi kita bertemu ke misi seterusnya, berpakat bantu masyarakat. Let's go!